satu kertas undi yang diberikan oleh kerana pengundian kerja. Namun, untuk pengetahuan semua, ketika calon pengundi berada pada kerana pengundian kedua, calon pengundian pertama akan membuat penandaan nama kepada calon pengundi. Sebaik sahaja calon pengundi kerana pengundian ketiga memberikan kertas dan calon pengundi akan bergerak pada tempat X untuk menandakan X pada bersebelahan dengan logo dan juga nama calon pada kertas pilihan. Tahukah anda apakah tanda selain daripada tanda pangkal dikira sebagai undi? SPR telah menjelaskan bahawa tanda yang boleh dilakukan selain daripada tanda pangkal X, tanda titik juga boleh diterima dalam proses. Seterusnya, calon pengundi akan memasukkan ke dalam sebelum itu, calon pengundi akan meninggalkan terlebih dahulu. Namun sebelum calon pengundi membuat undian dan tandakan X pada kertas undi, peringatan, calon pengundi tidak dibenarkan sama sekali membawa ataupun menggunakan telefon bimbit sebaik saja dalam proses undian. Dan langkah seterusnya, calon pengundi akan memasukkan kertas undi ke dalam kotak pengundian. Dan calon pengundi akan pergi ke arah meja ketua pengundian, meja ketua pengundi untuk mengambil telefon bimbit semula dan segera meninggalkan ke tempat proses pengundian. Terus cara pengundian. Untuk pengetahuan semua, calon pengundian kedua ini adalah merupakan calon keperluan khas. Dikira sebagai OKU atau keluarga khas. Dibantu oleh ketua tempat pengundi. Untuk mengetahui semua, ketua tempat pengundi juga berperanan untuk membantu orang yang berkeperluan khas seperti orang KU atau keluarga emas untuk melakukan proses pengundian.
bagaimana dekat mana kawasan untuk mengundi yang kita dah. Dan antara sebab-sebab permohonan undi pos ini ditolak juga adalah pertama sekali adalah bukan warga negara Malaysia yang tidak berdaftar sebagai pemilih, dan juga pengundi yang tidak tinggal di dalam negara Malaysia yang tinggal kurang tempohnya kurang ataupun tidak lebih daripada 5 tahun sebelum tempoh pembubaran Dewan Parlimen. Sekian, saya akan teruskan serahkan slide seterusnya kepada Liza untuk menerangkan bagaimana selepas ini.
Antara tidur.